Rumah yang sangat cantik dengan desain moden. Ini adalah double story bungalow yang terletak di Seksyen 8 Shah Alam. Kalau kita tengok dia punya carport dia memang sangat luas, boleh memuatkan 8 ke 10 buah kereta, dan juga mempunyai tanah yang sangat luas dalam 8,695 square feet. Memang sangat-sangat puas hati. Menariknya lagi, rumah ni halaman dia memang dijaga dengan sangat-sangat baik. Dah siap sekali dengan gazebo yang disediakan sekali dengan ikan koi. Memang best kalau nak healing petang-petang, nak lepak dengan ahli keluarga. Masa saya berada di sini, saya boleh katakan kawasan ni memang tenang dan selesa untuk diduduki. Ini adalah ruang yang paling special untuk rumah ni. Dengan konsep full glass macam ni menampakkan rumah ni nampak sangat mewah dan juga nampak menarik. Anggaran keluasan binaan untuk rumah ni dalam 5,500 square feet, memang cukup besar dan cukup selesa. Rumah ni ada 2 master bedroom dan ini adalah master bedroom dia yang pertama, dan ini terletak di level bawah sekali. Memang sangat cantik kan? Of course akan ada bilik air dia sendiri. Sekarang kita berada di dining area dia, dan seterusnya kita akan ke dapur dia, iaitu tempat orang perempuan. Dah siap dengan tabletop, kitchen cabinet dengan island. Macam mana? Besar dan luas tak? Total keseluruhan bilik dalam rumah ni ada 6 bilik dan juga 6 bilik air. Memang sangat sesuai untuk keluarga yang besar. Untuk seterusnya kita akan ke tingkat 2 untuk rumah. Untuk level 2 ada lagi 3 bilik dan juga 3 bilik air, dan juga ada family area dekat atas ni. Dan ini adalah master bedroom dia yang kedua. Disediakan sekali dengan tempat wardrobe dan juga ada bilik air dia sendiri. Harga dan detail saya akan share di bawah. Apa pendapat anda tentang rumah ni? Menarik atau tidak? Boleh komen di bawah.